Buai ni sebenarnya memang syok tu kalau kau letak dalam rumah ke, kat depan rumah ke, bila kau baru habis kerja, kau boleh relax, santai-santai dekat buai. Tapi kadang-kadang buai ni jugalah yang menyeramkan. Begitu jugalah dengan kisah aku ni. Yang masa hari tu aku baru je beli buai yang bentuk macam sarang burung ni dengan harga RM50. Aku beli dekat kedai pajak lelong, iaitu kedai jual barang-barang second hand di salah satu tempat yang tak jauh dari rumah aku. Jadi masa aku bawa balik buai tu, dan aku 1 hari, 2 hari, 3 hari tak ada apa macam biasa, aku letak buai tu dekat ruang tamu. Jadi kiranya tadi ruang tamu ni dengan bilik tidur aku sebelah menyebelah je. Jadi aku memang boleh nampak lah buai ni dari bahagian tepi kalau ada siapa-siapa duduk. Jadi anak aku memang syok bila aku bawa balik buai tu. Dia orang berebut-rebut nak masuk dalam buai. Jadi korang bayangkan lah, buai bentuk sarang burung tu kan dia boleh masuk dalam 2 ke 3, 1 orang ke 2 orang. 3 orang tak muat, kalau budak kecil boleh lah. Ada yang sampai bergaduh dia orang ni masa aku bawa balik. Jadi nak jadikan cerita, satu hari tu aku terjaga dari tidur sebab aku terdengar bunyi buai tu berayun. Aku tengok jam pukul 1 pagi. Dan bila aku pandang kat luar, memang aku nampak dengan jelas buai tu berayun. Pada mulanya aku ingatkan anak aku yang duduk dalam buai. Jadi aku jerit lah di dalam bilik. Adik, kakak, Angah, dah pagi-pagi muta, masih nak main buai lagi ke? Bila aku cakap macam gitu je, buai tu terus berhenti berayun. Jadi aku ingatkan anak aku ni dah lari lah masuk dalam bilik tidur dia orang. Mungkin orang takut dengar aku marah kot. Jadi aku pun okey lah. Dan bila aku nak tidur balik, aku nak pejamkan mata, aku dengar lagi bunyi buai ni berayun. Jadi aku tersadar balik. Jadi aku cakap lagi, "Hai, tak dengar lagi apa yang ayah cakap?" Jadi aku tak fikir panjang. Pas aku cakap gitu, aku terus keluar. Aku keluar je, aku memang nampak buai tu memang tak ada orang duduk dalam buai tu. Buai tu berayun je. Kalau tengok daripada tepi, memang tak nampak orang yang duduk pada buai tu. Sebab aku memang tak boleh nampak daripada depan. Aku cuma boleh tengok daripada tepi je buai tu. Dia punya sulam buai tu memang agak rapat lah. Lagipun aku dah letak cushion dan tak nampak. Bila aku sampai kat buai tu tak ada orang, tapi masih berayun seolah-olah macam je baru orang lari keluar daripada buai tu, macam baru lepas ada orang duduk. Jadi aku tak fikir apa-apa lagi masa tu. So aku pun masuk kat dalam bilik anak aku buka lampu, aku tarik selimut seorang-seorang. Aku ingat ada yang tidur menipu lah, tidur olok-olok. Jadi bila aku tengok tu anak aku tak ada respon apa-apa. Bila aku tarik selimut, aku buka lampu apa semua, semuanya tengah lena tidur. Dekat situ aku dah fikir something. Hai, siapa yang main buai? Anak aku ni dah tidur lena ni. Okey lah, aku buat donor je. Lepas tu aku masuk bilik, aku tutup pintu lepas tu. Memang aku tak nampak apa lagi kat luar. Sehinggalah pada keesokan hari je, aku pun tanya anak-anak aku, "Adik, kakak, Angah, semalam siapa antara korang bertiga duduk dekat buai dah pukul 1 pagi?" Kakak, adik, Angah. Jadi kakaknya cakap tak ada. Adiknya pula cakap saya pun tak ada. Angah dia pula cakap tak ada lah ya, kita orang semua dah tidur awal. Betul ni dia nak menipu? Ya. Okey, jadi aku dah mula fikir yang bukan-bukan lah masa tu. Kalaulah dia orang ni tak bangun, dia orang tak ada duduk dekat buai, siapa yang duduk dekat buai tu? Dan macam mana buai tu boleh berayun dengan sendiri dia? Nak kata angin daripada luar masuk ke rumah, memang tak logik lah, memang tak masuk akal. Sebab pintu, tingkap semua tertutup, kipas siling pun tutup, tak on. Pintu dapur pun tutup. Cumanya ada cahaya sikit lah sama-sama daripada dapur tu. Okey, fine, aku biarkan je.
Jadi sampailah satu hari itu, hari yang berikut dia, jam yang sama, masa aku tidur tu, aku dengar lagi bunyi Aku kejutkan isteri aku. Aku kejut sekali. Yang, kau dengar tak bunyi buai bunyi? Budak lah tu. Ni aku cakap macam tu. Aku kejut. Bila bini aku tak ada bagi respon macam itu, aku pun okey lah. Makin aku biarkan, bunyinya makin kuat. Bunyi buai tu berayun. So aku tak sedap hati lah. Aku terus keluar, tak cakap banyak. Aku terus terjah je masuk pergi ke bahagian depan buai tu. Memang belum sempat aku sampai ke bahagian depan, aku nampak satu lembaga hitam bangun daripada buai tu. Dia terus berjalan menuju ke dapur. Melalui peta ais, kita orang kata ni lampu ada sama-sama. Kita pakai lampu pentol bulat tu bahagian dapur untuk menerangkan sedikit cahaya untuk kita nak pergi ke bilik air ke masa tengah malam. Di situlah aku nampak makhluk tu lalu dekat situ. Entiti yang bayang-bayang dia tu. Dia keluar ikut laluan pintu. Tapi yang pelik dia, pintu tu tak terbuka pun. Kita orang tutup. Kat luar pintu tu memang ada grill di mangga. Dia tembus dia gitu je, telus. Aku tengok jadi terkaku. Aku terus masuk dalam bilik anak aku. Aku buka pintu. Aku kejutkan buka lampu. Lepas tu aku masuk dalam bilik tidur aku. Aku bangunkan bini aku. Yang bangun. Bini aku pun, apa ni? Orang tengah sedap tidur. Bangun dulu. Jadi aku tak fikir banyak. Ini aku pun bangun. Aku terus bawa dia masuk dalam bilik tidur anak-anak aku. Dekat situ kita orang tidur ramai-ramai. Aku tak cakap apa-apa lagi ni. Cakap bini aku, hari ni malam ni kita tidur kat sini. Sampailah esok pagi je. Bila bangun, esok pagi je, hujung minggu tu, barulah aku cerita dengan bini aku, dengan anak aku, apa yang aku nampak pada buai itu yang berayun sendiri pagi-pagi hari. Dan lembaga iaitu bayang-bayang tu bangun daripada buai itu menuju ke pintu belakang tu. Bila aku cerita macam itu, bini aku, anak-anak aku semua ternganga lah dengar. Itulah ya, kata anak aku. Cakap lagi kita orang. Kan? Dah nampak kan siapa yang duduk buai. Jadi aku diam je mula-mula. Lepas tu aku bincang-bincang dengan bini aku, yang kita buang je lah buai ni. Kita buang kat rumah sampah ke mana-mana ke. Rugi RM50 pun tak apalah. Penting benda ni jangan masuk dalam rumah kita dan tak kacau keluarga kita. Jadi bini aku pun setuju dengan apa yang aku cakap. So kita orang pack balik, simpan dalam kereta buai tu. Terus kita pergi ke satu tempat pembuangan sampah. Jadi kita orang pun letaklah buai tu dekat situ. Dan apabila buai tu dah ditinggalkan di situ, kita orang balik macam biasa dan rumah kita orang pun aman kembali dan tak ada lagi lah bunyi Dan aku rasa buai ni yang aku beli dekat tempat jual barang-barang terpakai ni, memang aku beli buai dengan beli penuh pemilik buai ni sekali, aku rasa. Dan kepada korang yang terambil buai tu di tempat yang aku buang tu, memang elok lagi buai tu baru, nampak macam baru. Kalau korang ambil, korang kena ingat buai itu bukan milik kau saja. Bila kau bawa balik, dia pun akan ikut kau balik sekali nanti. Kerana di dalam buai itu ada tuan dia.